cerita ni memang sampai. Gama. Okey, untuk hari ni Kemah nak bagi rating untuk cerita Malam Terlarang. Okey, Kemah bagi sinopsis dia. Okey, Mawar merupakan gadis berusia 18 tahun yang terpaksa menangguhkan impiannya sebagai wartawan demi menjaga ibunya, iaitu Sarimah, dengan bantuan kakak tirinya iaitu Safar. Okey. Namun segalanya berubah selepas kematian mengejut dalam keluarga mereka, membawa kepada gangguan makhluk misteri yang memaksa Mawar menyiasat rahsia di sebalik tragedi itu. Dalam masa yang sama, bapanya Omar yang dilakukan oleh Zul Arifin sibuk dengan kempen politik bagi menggulingkan ketua partinya Haji Wahid. Ketika penyiasatan semakin dalam, Mawar berdepan kejadian paranormal mengerikan yang dipandang gemeh oleh keluarganya. Akhirnya dia dan bapanya perlu berhadapan dengan musuh sebenar untuk membebaskan diri daripada kuasa gelap yang menghantui hidup mereka. Sinopsis memang aku baca lah nak bagi korang semua tahu. So far cerita ni memang best gila. Korang kalau masuk dalam wayang, korang tengok cerita Malam Terlarang ni, korang akan merasa kepuasan yang begitu maksimum. Kata tak, memang padu. Dia punya CGI cantik, dia punya pacing cerita pun teratur. Lepas tu dia punya plot twist pun jadi serius. Ini salah satu cerita seram yang ada unsur crime, yang ada unsur misteri, yang ada unsur banyak best gila. Memang best gila. Dia punya CGI pun tak nampak sangat. Lepas tu dia punya hantu pun dia punya tahap keseraman ni tak berapa seram, tapi best gila cerita dia. Korang kalau tengok cerita ni, korang tak akan dapat tahu siapa orang jahat yang sebenar. Serius lah aku cakap. Okey, itu Malam Terlarang ni. Biasa korang tengok Zul Arifin poyo-poyo kan? Dalam cerita ni korang tengok dia punya menangis macam mana jadi Jadi gila. Lakonan daripada Zul Arifin, lakonan daripada Sofia Jin. Jadi serius. Aduh, aku tak boleh lah, cerita ni best gila Korang kena tengok dekat wayang sekarang. Okey. Untuk cerita Malam Terlarang, aku boleh bagi rating sebanyak 20/10.